Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mengurniakan kita nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan agung yang menjadi qudwah. Akidahnya terpelihara, ibadahnya sempurna dan adabnya mengangkat martabat umat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, setiap generasi umat Islam dibentuk dengan dua perkara penting, iaitu ilmu dan adab. Ilmu memberikan kita cahaya, tetapi adab menjadikan cahaya itu bermanfaat. Sehebat manapun seorang itu, tanpa adab, ilmunya tidak akan bercahaya di hati orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana." Bukan dari kalangan kami orang yang tidak mengasihi yang muda dan memuliakan yang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini ringkas tetapi ibarat pintu kepada sebuah masyarakat yang berakhlak. Di sinilah rahsia membina generasi Rabbani. Generasi yang hatinya lembut kepada yang muda dan hormatnya tinggi kepada yang tua. Bayangkan suasana di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Di sekelilingnya ada yang muda, ada yang tua. Tiba-tiba datang seorang lelaki dewasa melihat baginda sedang bermain dengan cucunya Hasan dan Husin. "Wahai Rasulullah, aku mempunyai 10 orang anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun daripada mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang lelaki tersebut dengan wajah yang tenang, tetapi kata-katanya menusuk hati. "Man la yarham la yurham." Sesiapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Bayangkan, Nabi kita yang memimpin sebuah negara yang sibuk dengan urusan umat dan peperangan, masih sempat memeluk dan mencium anak-anak kecil. Begitu juga kepada yang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tempat duduknya kepada seorang lelaki berusia lanjut dan mengingatkan, bukan dari kalangan kami orang yang tidak memuliakan orang tua. Hadirin sekalian, membina generasi Rabbani yang beradab bukan tugas seorang sahaja. Pelajar mesti menjaga tutur kata, menghormati guru dan berakhlak baik sesama rakan. Guru menjadi teladan dalam percakapan, pemakaian dan tindakan. Ibu bapa menanam adab sebelum anak-anak mula membesar. Masyarakat pula membina suasana yang memelihara nilai murni. Jika semua ini bergabung, insya-Allah lahirlah generasi yang bukan sahaja cemerlang ilmunya, tetapi tinggi budi pekertinya. Kita semua pernah menjadi muda dan insya-Allah suatu hari nanti akan menjadi tua. Jika kita mahukan kasih sayang ketika kita lemah, maka berikan kasih sayang itu kepada yang muda sekarang. Jika kita mahu dihormati di usia senja, maka mulakan dengan menghormati orang tua hari ini. Adab adalah cerminan iman seseorang. Jika adab terjaga, masyarakat akan harmoni. Tapi jika adab hilang, walau ilmu setinggi langit, hati akan menjadi keras. Allahumma ja'alna minal ladzina yarhamuna saghirana wa yuwakkiruna kabirana wa yattabi'una sunnatan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ahlakina wa a'malina wahtimnana bihusna ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mengasihi yang muda, yang memuliakan yang tua dan yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak dan amalan kami. Jadikanlah kami termasuk tamatkanlah kehidupan kami dalam husnul khatimah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.